Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengutarakan tentang sejarah Aceh yang ada di Pulau Besar Malaka, Malaysia. Selamat menikmati. Ini salah satu kuburan Tok Putih yang ada di Pulau Besar. Inilah ukuran panjang kuburan beliau, lebih daripada 10 meter. Kubur Tok Janggut. Dipercayai beliau berasal dari Aceh dan datang ke Pulau Besar bersama rakannya, iaitu Panglima Lidah Hitam. Beliau telah mengembangkan ilmu persilatannya di Pulau Besar dan ramai orang telah menemuinya di sini untuk menuntut ilmu persilatan daripadanya. Apabila beliau meninggal dunia, beliau telah dikuburkan di Pulau Besar berhampiran dengan Bed House. Kuburnya terus dikunjungi hingga kini. Inilah kubur orang Aceh Tok Janggut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Amin ya Allah. Kuburan beliau diperkirakan lebih kurang 8 meter. Dan ini juga salah satu kuburan di antara kuburan-kuburan putri, atau dikenal di sini dengan sebutan nama Syarifah Ghaziah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur Sultan Al-Arifin Syekh Ismail. Nama sebenar ialah Sultan Al-Arifin Syekh Ismail Ibnu Sayyid Abdul Qadir Ibnu Sayyid Abdul Jabbar radhiyallahu anha. Beliau adalah keturunan ke-14 Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail radhiyallahu an dilahirkan pada 17 Rabiul Awal tahun 867 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1463 Masehi di Baghdad. Bapaknya bernama As-Sayyid As-Syekh Abdul Qadir serta ibunya bernama Sayyidah Fatimah. Moyang beliau Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah yang sangat masyhur di seluruh dunia. Beliau juga dikenali sebagai wali lanang di Kepulauan Melayu. Menurut riwayat, sewaktu ke Madinah menziarahi makam Nabi, beliau telah mendengar satu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ajaran Islam ke Pulau Jawa. Beliau kemudian mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama-sama 16 orang sahabat pada tahun 1495 Masehi, bersamaan dengan 900 Hijriah. Antaranya guru beliau Syekh Yusuf As-Siddiq serta saudaranya Said Ibrahim radhiyallahu anhu. Di Pulau Besar, ajaran Islam berkembang luas dan beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai di seluruh Kepulauan Melayu termasuk India, Samudra Pasai, Champa dan Kelantan. Antara murid beliau yang sangat masyhur ialah Raden Makhdum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang, serta Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail radhiyallahu an meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal tahun 925 Hijriah ketika berusia 58 tahun serta dikebumikan di sini. Kubur ini juga menjadi tumpuan utama pengunjung di Pulau Besar bagi menghargai jasa dan sumbangan besar Allahumma yarham ketika mengembangkan agama Islam di seluruh Kepulauan Melayu. Inilah informasi atau biodata tentang kubur Sultan Al-Arifin Syekh Ismail. Inilah kubur beliau.